Okay, kau tengok ni jalan sehala lah. Sehala jalan ni. Kita tengok ni jalan nak keluar ni. Jalan nak keluar. Korang tengok satu kereta ni. Dia parking mana tengah pesona ni kau tengok ni pesona ni. Dia parking tengah jalan. Macam mana orang nak keluar? Kau tengok ada macam mana dia suruh kita rostan balik. Kau tengok Dia ingat jalan bapak dia. Macam mana ni? Macam mana dia boleh ada otak terfikir nak parking tengah jalan tu, tempat orang keluar jalan, orang parking ke orang apa ke, nak parking tengah. Ya Allah, kenapa Lepas tu uish, dia arah kita reverse tu. Macam mana ni? Aduh. Alah, tak tahulah macam mana Tak macam mana settle, tak tahulah. Macam mana boleh terfikir nak parking kat situ. Dia ingat parking bapak dia punya kot. Mungkin lah. Dia berbayar kot, kita tak bayar kot. Mungkin lah. Itu je dia parking kat situ. Ui, nampak korang hajar kat situ. Okay, hati-hati lah ya korang. Follow lah dulu guys, baru semangat nak buat video.